syariah. Maka Islam letakkan undang-undang itu. Sebab itu kita belajar maqasid syariah. Tujuan syariat undang-undang Islam itu. Maqasid syariah. Apa dia? Menjaga agama. Ni maknanya menjaga agama lah. Kenapa undang-undang murtad ni diwujudkan? Supaya agama tak sewenangnya diinjak-injak, dirobek-robek, dirosakkan, difitnah. Ya, kita pernah dengar kan, seorang yang murtad masa mungkin zaman budak ke apa tak, dia bekas sekolah agama, pandai mengaji, baca pun elok Quran, sebab dia akan merosakkan agama. Kalau dia murtad dia seorang tak apa, tapi dia membawa orang lain untuk murtad juga. Sebab itu protect. Islam meletakkan satu dasar yang kukuh, tuan-tuan. Itu hikmah pertama lah. Maknanya kita ibadat macam orang lah nak kerja, masuk company. Ustaz, saya nak kerja dengan company Ustaz, boleh? Saya tak suruh dia kerja, tapi dia nak masuk kerja, boleh? Awak kena masuk 8 pagi, keluar 5 petang. Saya malas lah. Awak kena ikutlah, awak dah bekerja, kena ikutlah peraturan yang saya tetapkan. Macam itulah. Macam itulah agama Islam, kita tak paksa awak masuk Islam. Tapi apabila awak dah masuk Islam, mesti ikut peraturan yang Islam telah tetapkan. Itu maksudnya. Maka sebab itu Allah hatinya tidak, Allah Ta'ala pun tak terima. Tetap kena azab, masuk dalam neraka juga. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga orang munafik itu dasar paling bawah dalam neraka. Jadi kayu bakar, membakar orang yang fasik di atas. Jadi Islam awal-awal dah beritahu, kita tak paksa awak masuk Islam, tetapi apabila dah Islam, mesti follow rule of law yang telah ditetapkan oleh